Aku ada family. Kalau apa-apa jadi, siapa nak jaga anak bini aku? Aku buat kerja halal ni semua untuk keluarga aku. Biar tak banyak, asalkan berkat. Daripada diorang makan hasil haram. Kau faham tak? Baf, kau pergi bagi tahu dia apa benda yang dia borak haram sial. Orang suruh hantar barang ni, kau tahu ke barang apa? Tak tahu, tak nampak. Lain kali, tengoklah pakai mata. Tak tahu, tanya. Apa benda tu? Sini kau. Perfume blank kau tahu. Perfume kereta. Ni wangi ni. Kau try bau. Layan babe. Wih, wangi. Letak kat kereta je ke? Kat motor tak boleh? Boleh? Ikat kat leher. Ni ramai order kau tahu. Sebab tu aku beri minta tolong kau pergi hantar yang kau takut no abal. Manalah aku tahu. Ingatkan barang panas tadi. Yang pergi petik roadblock bagai tadi pal. Biasa aku mati, belum renew. Aduh. Habis boleh ke tak ni? Upah macam biasa lah, upah macam biasa. On. Ini malam settle semua tempat. Macam tu lah. Baru brother. Aku nak satu boleh? Nak satu. Kau tengok gaya kau ni, paling-paling kena 3 ni. Pasal bila kau dekat tadi, bau dia gangster babe. Lebih-lebih pula kau ni. Dia macam piang lahat lah.